bila cabut sepatutnya kena cari punca lah, masalah tu dekat mana. Bukan cabut tinggal dalam ni, tak boleh. Kita kena settle masalah tripping dekat bahagian master bedroom dekat sini. Okay, dia ada masalah dekat sini. Lampu kipas, lampu ni dengan yang ni. Okay, so sebelum ni dia ada masalah tripping dekat RCCB. So customer dah panggil wireman datang untuk buat checking ataupun inspection ataupun troubleshooting. So bila saya sampai tadi, dia panggil saya untuk kali yang selepas ada wireman tu berlaku lagi tripping bila on lampu tu switch. So saya datang untuk buat troubleshoot lah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, customer ada bagi tahu dia akan tripping dekat sini. So kalau tripping dekat sini, kalau kita tengok dia punya sensitivity adalah 100 mA, yang ni 30 mA. So yang ni mengawal beban untuk soket plug, yang ni untuk lampu kipas lah, hitar pencahayaan. So bila saya buka DB box tadi, saya tengok ada kabel neutral yang dah tertanggal. So kemungkinan besar wireman sebelum ni cabut lah. Bila cabut sepatutnya kena cari punca lah, masalah tu dekat mana. Bukan cabut tinggal dalam ni, tak boleh. Kita kena settle masalah. Sekarang ni tak, RCCB tak trip lagi. So kabel yang wireman sebelum ni cabut, kita akan touch, tengok ini saya akan touching dekat sini, jatuh tak? Trip. So betul lah, kabel ni dah ada shorting antara neutral dengan leading, dia ada shorting. So macam mana kita nak check? Kita akan check satu persatu dekat dalam bilik bahagian sana tu lah. Okay, terus. So alhamdulillah, saya dah buka lampu dalam bilik master bedroom ni. So saya buka lampu yang first ni, yang ujung sekali. Bila saya tengok ada skru melekat dekat sini tadi, dia ada touching, dia gantung skru guna kabel grounding dengan neutral. So yang tu menyebabkan dia berlaku tripping. Okay, so ni kabel ni saya takut tak tahan lama nanti ni, sebab dah kena touching ni dalam dinding lagi. So tak apa, kita minta customer monitor dulu, sebab saya tengok dia macam ni tadi, tersentuh dengan kabel neutral. Okay, alhamdulillah. Untuk kipas, lampu ni, lampu sana dengan lampu bilik air ni ada masalah. Kita dah sambung balik dia punya kabel, sebab wireman sebelum ni cabut semua. Okay, dia tak check betul-betul. So yang ni saja saya tinggal dulu untuk kita dapat confirm. Kalau okey, kita akan sambunglah lampu tu. Okay, so kita akan touch dekat DB box lah. Macam mana? Dia ada trip lagi ke tak? Okay, oh yang ni. Okay, yang tercabut tadi. Okay, saya akan touch. Tak trip dah. Okay, so masalah dia berpunca daripada sana. So kita akan sambung balik. Kita akan buka lampu lah, hidup ke tak hidup. So terbaik. Okay, alhamdulillah kita dah sambung ni kabel dia. Okay, so tak ada tripping lagi. So kita akan buka beban lah. Beban lah. Okay, terbaik. Okay, so alhamdulillah tak ada apa-apa masalah. Kipas bergerak, lampu okey. Yang tu kita akan sambung sekejap lagi. Aircon pun function sejuk. Okay, lampu ni okey, ada pun okey. Water heater pun nyala. Panas lah water heater, panas. Okay, so tak ada tripping lah. So isunya skru saja, skru tu yang menyebabkan tripping dekat sini. Okay, so kita akan pasang lampu sana dulu. So kita akan tutup, kita akan monitor lah. Alhamdulillah, lampu yang asal pun kita dah pasang, nyala, kipas berpusing, lampu ni pun okey, ini pun okey, lampu tandas pun okey. Okay, aircon sejuk, water heater panas. So alhamdulillah. So satu lagi saya akan tutup lah DB box ni. Kalau saya tutup DB box ni, kita akan monitor lah dalam 5-10 minit. So bila tu job settle, kita akan minta customer lah monitor. Okay, terbaik. So alhamdulillah kita dah tutup DB box. So alhamdulillah tak ada tripping. So okay, cuma customer kena monitor lah. Okay, okay. Terbaik. Okay, job settle.
So puncanya adalah ini saja. Puncanya adalah skru ni saja. Skru mambang angin. Nak gantung lampu, dia cucuk jadikan kabel tu wall plug. So terkena kabel antara earthing dengan neutral, pecah, tu yang jadi trik tu. Okay, so